Okey baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk kita mendapatkan API key untuk OpenAI. So OpenAI ni adalah brain of the chatbot, di mana kita akan connectkan dia dengan AI, Artificial Intelligence. Kita akan gunakan OpenAI lah. Okay, so untuk kita menggunakan OpenAI ni, kita perlu dapatkan dia punya API key dulu. So, cara nak dapatkan API key dia adalah dengan pergi ke dalam platform.openai.com. Ni. Okay? Platform.openai.com. So, kalau anda first time login ke dalam ni, anda boleh login je guna Google account. Paling selamat adalah anda login kena login guna Google account. Okay? Just loginkan sahaja. Lepas tu sign up ataupun login. Okay. Kemudian dia akan, mungkin anda akan keluar paparan yang berbeza dengan saya. Jadi saya letakkan satu link URL dia macam mana nak pergi kepada API keys punya browser ni. Okay. Just klik je link dekat bawah tu nanti. Lepas anda dah login baru klik dekat situ lah. So dia punya URL adalah platform.openai.com/API-keys. So dia akan keluar paparan macam ni dan kita klik create je new secret key. Contoh saya buat sini secret key saya 5. Project ni biarkan dengan default project. Kalau saya rasa anda punya default project je, so biarkan saja, tak ada masalah. And then create secret key. So dia akan buat secret key satu ini, kopikan dia, kemudian masukkan ke dalam dekat bahagian sini. And then klik replace key ataupun save key. Okay, so bila dia dah OpenAI key save verified dekat bawah, dia tunjuk macam tu, dan dekat atas ni dia tunjuk connected and verified. So anda boleh gunakan that, maksudnya dia dah verified lah dengan kita punya OpenAI. Okay, so anda dah berjaya connectkan dia. Cuma apa yang anda perlu buat adalah yang kedua, dekat dalam OpenAI ini, okay, anda perlu pergi ke bahagian, okay, klik dekat bahagian bawah ni nama profile anda, macam saya CV Chatbot. Lepas tu pergi ke bahagian organization setting and then pergi ke bahagian billing. Ataupun anda klik je, saya bagi dekat bawah video ni nanti satu link iaitu platform.openai.com/setting/organization/billing/overview. Banyak sangat dia punya ni kan. So dekat sini anda perlu masukkan anda punya card, payment method ni, anda masukkan payment method. Kemudian anda masukkan credit balance, kredit dekat dalam ni. Kena top up lah dalam $5 ke $10 ke dulu untuk anda test dulu. Dia tak ada bagi free credit dan sebagainya. Jadi kita kena masukkan dululah $5 dekat dalam ni. Once dah settle, barulah pergi for next step lah. So, dua benda yang anda kena buat, dapatkan API key yang pertama dan juga masukkan card dan juga add credit dekat dalam anda punya account OpenAI ini. Alright, itu saja dalam video kali ini.